Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam perkongsian kita kali ini, kita akan sentuh satu topik yang sangat-sangat penting, macam mana nak menangani krisis kesihatan mental. Kita akan gunakan panduan dari modul 3 siri Circle of Hope untuk sama-sama faham langkah-langkah praktikal untuk bantu orang yang kita sayang dan juga diri kita sendiri bila berdepan waktu-waktu yang mencabar ni. Okey, untuk beberapa minit akan datang, inilah perjalanan kita. Kita akan mula dengan cuba faham apa itu krisis. Lepas tu, kita akan tengok cara nak uruskan tingkah laku yang agresif dan juga tingkah laku bunuh diri. Seterusnya, kita akan bincang apa tindakan yang kita boleh ambil dan akhir sekali, kita akan berikan penghargaan kepada mereka yang telah sediakan modul ni. Jom kita mula dengan bahagian 1. Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya yang jadi dalam kepala seseorang masa dia tengah krisis? Ini soalan yang selalu buat penjaga risau. Jadi dalam bahagian ni, kita akan cuba dapatkan sedikit pencerahan tentang apa sebenarnya krisis kesihatan mental ni. Ringkasnya, krisis kesihatan mental ni adalah satu situasi di mana tingkah laku seseorang tu boleh membahayakan diri dia atau orang lain, ataupun bila dia dah tak mampu nak jaga diri sendiri. Sifat dia yang tak boleh dijangka itulah yang kadang-kadang buat kita rasa macam tak berdaya, tapi bila kita ada ilmu, kita jadi lebih bersedia. Krisis ni memang menakutkan untuk semua orang yang terlibat, baik yang mengalaminya maupun kita yang mengambil berat. Okey, macam mana kita nak faham apa yang berlaku? Ada satu alat yang sangat berguna. Namanya rantaian krisis ABC. Cuba bayangkan kita jadi macam seorang detektif. A tu untuk antecedent atau pencetus. Apa yang jadi sebelum tu? B pula behavior, tingkah laku yang kita nampak. Dan C, consequences atau kesan selepasnya. Bila kita faham rantaian ni, kita sebenarnya boleh masuk campur dan mungkin ubah kesudahan dia. Powerful kan? Sekarang, mari kita beralih ke bahagian kedua, iaitu tingkah laku agresif. Apa yang menariknya ialah, tingkah laku macam ni selalunya ada corak yang boleh dijangka. Dan ini sebenarnya memberi kita peluang untuk bertindak sebelum keadaan jadi lebih teruk. Inilah dia, kitaran serangan agresif. Ia mula dengan pencetus, kemudian peningkatan, memuncak masa krisis, diikuti dengan pemulihan dan selalunya ada fasa kemurungan. Peringkat peningkatan itulah peluang keemasan kita. Masa inilah kita boleh jadi macam pemadam api, bukan tunggu sampai api marak. Setiap peringkat ni bagi kita peluang untuk bertindak balas dengan cara yang berbeza. Jadi, macam mana nak campur tangan? Pertama sekali, kena ingat cara kita berdiri, cara kita pandang, itu semua bercakap lebih kuat dari apa yang keluar dari mulut kita. Maklumat kita cuma satu, untuk nampakkan kita ni selamat, bukan satu ancaman. Jadi, cuba bertenang, bagi ruang sikit, jangan tenung je muka dia. Dan yang paling-paling penting, jangan halang laluan keluar. Sebab bila orang rasa terperangkap, dia akan lagi panik. Bila kita bercakap pula, tawarkan sokongan. Tanya soalan macam mana saya boleh bantu? Cuba bagi pilihan, bukan arahan. Bila kita bagi pilihan, ia bantu dia rasa ada sedikit kawalan dan ini boleh menenangkan. Elakkan daripada menghukum, berdebat atau paksa-paksa. Dan kalau anda sendiri rasa tak selamat, utamakan diri anda dulu. Beredar dari situ. Sekarang kita akan sentuh satu topik yang sangat sensitif, iaitu tingkah laku bunuh diri. Sangatlah penting untuk kita belajar kenal pasti tanda-tanda amaran yang selalunya tersembunyi. Ini yang kadang-kadang mengelirukan kan? Orang yang kita sayang mungkin cakap, saya okey je lah, siap boleh gelak-gelak lagi. Tapi di sebalik topeng tu mungkin dia rasa macam dah tak ada jalan keluar, rasa terperangkap. Ini satu peringatan yang pedih untuk kita. Yang apa kita nampak kat luar tu tak semestinya cerita sebenar. Kita kena belajar untuk dengar bukan dengan telinga je, tapi dengan hati kita sekali. Seterusnya, apa tindakan praktikal yang perlu kita ambil? Bahagian ni bukan saja tentang membantu orang tu, tapi juga tentang menjaga diri kita sebagai penjaga. Ingat, kita tak boleh tuang air dari cawan yang kosong. Jaga diri lepas krisis bukan pentingkan diri, tapi satu kemestian. Kalau keadaan jadi lebih buruk, ikut je langkah ni. Pertama, dapatkan bantuan orang lain. Kedua, pastikan semua orang selamat. Dan ketiga, kalau keadaan dah tak terkawal, jangan teragak-agak untuk telefon 999. Masa genting macam ni, keutamaan kita adalah keselamatan. Bukan lagi pasal selesaikan masalah, tapi pasal pastikan semua orang selamat. Semasa berkomunikasi, cuba sahkan emosi dia. Ayat macam ni menunjukkan empati dan buat dia rasa didengari.
Kita kena ingat, bila kita sahkan perasaan dia, tak bermakna kita setuju dengan tingkah laku dia. Maksudnya, kita cuma akui perasaan di sebalik perbuatan tu. Pada masa yang sama, kita juga perlu letakkan batasan, tapi dengan cara yang tenang dan tegas. Ayat macam ni sebenarnya kita letak sempadan pada tingkah laku tu, bukan pada orangnya. Ia macam kita cakap, saya ada di sini untuk awak, tapi saya tak boleh terima kalau awak menjerit. Dan jangan lupa, lepas semua ni berlaku, kita sebagai penjaga pun akan melalui proses emosi kita sendiri. Mungkin kita akan rasa menafikan, rasa marah, rasa sedih dan akhirnya barulah kita dapat terima. Semua ni normal. Bagi diri anda kebenaran untuk rasa semua tu. Itu pun sebahagian dari proses menjaga diri kita. Tak ada jadual masa yang tetap untuk pulih. Sebelum kita akhiri perkongsian ni, penting untuk kita ambil sedikit masa dan hargai pasukan yang telah berusaha membangunkan modul yang sangat bermanfaat ni. Penghargaan yang tidak terhingga kami tujukan kepada Jawatankuasa Teknikal Circle of Hope 2021. Jawatankuasa ini terdiri daripada Timbalan Pengerusi Dr. Peter Loh, Bendahari Dr. Ahmad Rostam M. Zain dan Ketua-Ketua Modul Dr. Ruzita Jamaluddin, Dr. Yu Chon Leng, Datin Dr. Riana Abdul Rahim dan Dr. Siti Hazrah. Usaha dan kerja keras anda semua telah menghasilkan satu sumber yang amat bernilai. Terima kasih. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Macam mana kita boleh sediakan diri kita untuk jadi sauh ketenangan dan keselamatan untuk orang yang kita sayang masa mereka lalui krisis? Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa. Jaga diri.